nampak Fatah merajuk manja pada Amirah. Merajuk. Nak tanya Macam nak ngada-ngada, nak attention, merajuk manja dengan dia. Apa dia? Getik Fatah soalan tu. Geli tu? Tak Geli tak soalan tu? Korang lelaki bini tak boleh bincang, sebab tu kita orang pisahkan. Tak boleh jangan bincang. Jujur. Dia balik dia tak salam cium tangan ke, marah, kecil hati. Dia balik tak tanya abang dah makan ke, macam tu. Apa benda yang buat iakan you merajuk? Siapa jawab? Saya ke Fatah? Saya tanya Fatah dulu. Okey, Fatah. Apa yang membuatkan Fatah merajuk dengan Amirah? Saya merajuk. Kalau tak dapat tu merajuk. Contoh. Tapi orang kata bawa kahwin kentut pun wangi tau. So tak ada benda merajuk sebenarnya. Contoh. Dah bangun pagi tak dapat morning kiss. Dia merajuk lah. Contoh. Okey je baru sebulan kahwin. Marahlah kalau tak dapat morning kiss. 13 tahun kahwin. Bangunlah. Kan? Takut kita orang cakap. Jadi esok jadi headline. Tak nak jadi headline. Kita keluarkan wartawan-wartawan semua, sila keluar daripada sini. Wartawan semua ada kat sini, dia standby tu. Okey, tak ada merajuk lah. Amirah merajuk tak dengan dia? Kalau ada apa-apa yang dia tak buat ke? Tak ada? Tak ada. Kita orang malas nak gaduh panjang-panjang. Bagus. Dia cakap saya apa-apa, communicate. Betul, bagus, pandai. Itu, jaga mental health. Kan isteri syurgaku. Baru bergelar suami isteri, pasangan selebriti popular Fatah Amin dan Amirah Othman ternyata tidak mengenal istilah rehat panjang. Sejak sebelum bernikah sehingga kini jadual mereka padat dengan kerja seni, rakaman dan pelbagai komitmen. Namun bagi Amirah, kesibukan itu bukan beban, sebenarnya satu bentuk nikmat rezeki dan kepercayaan yang harus disyukuri. Selagi ada rezeki, pastilah kita tidak menolak. Kami tetap happy bekerja sebab saya yakin setiap peluang itu adalah kepercayaan yang harus dijaga dengan baik, katanya tersenyum. Anak jati Johor itu turut mengakui walaupun ada perancangan untuk bercuti, mencari masa yang betul-betul sepadan dengan jadual mereka bukan sesuatu yang mudah. Memang ada dalam plan, tapi nak cari date sama-sama tu susah sikit. Jadual kami berbeza, jadi kalau dapat pun kami selit-selit sahaja masa untuk berehat, ujarnya. Katanya lagi, selagi tubuh badan sehat dan hati gembira, rasa penat pun hilang begitu sahaja. Saya rasa tak ada istilah penat, mungkin sebab kami happy dengan apa yang kami buat. Cuma kalau pakai kasut tumit 6 inci tu memanglah sakit tumit sikit, katanya berseloroh. Biarpun jadual mereka padat, Fatah dan Amirah sepakat bahawa cinta dan kerja seni tidak pernah bersaing antara satu sama lain. Amirah menganggap memahami pasangan adalah kunci utama. Saya kahwin dengan seorang pelakon, hero pula tu. Jadi saya tahu tanggungjawab dan keperluan kerja dia. Saya percaya dia tahu apa yang terbaik untuk hidupnya, asalkan masing-masing tahu tanggungjawab. Insya Allah semuanya baik, ujarnya penuh makna. Sebelum itu, pasangan romantis tersebut diraikan dalam acara eksklusif Hati The Garden of the Love Fatmira Anjuran Yusnita Sendirian Berhad yang berlangsung di UK Hills, Bukit Antarabangsa pada 18 Oktober lalu. Majlis berkonsepkan taman romantik itu bukan sekadar meraikan cinta dua figura terkenal ini, tetapi turut menjadi platform pelancaran rasmi lagu runut bunyi OST telefilm Postcard Cinta dari Auckland berjudul Always Will ciptaan Ajay dan dinyanyikan sendiri oleh Amirah. Acara penuh kisah itu turut dimeriahkan oleh pasangan pengacara terkenal Awal Sahari dan Yasmin Hani serta kehadiran pemenang dan pelanggan bertua aplikasi Yusnita TV yang hadir sebagai tetamu eksklusif. Salah satu detik paling mencuri perhatian dalam majlis itu ialah segmen Fatmira Love Story yang mana pasangan ini berkongsi kisah awal kehidupan berumah tangga. Milik nama sebenar Nadia Amirah Othman itu dilihat tidak dapat menahan senyum apabila bercerita tentang sesi lembut Fatah sebagai suami yang matang dan penyayang.
Fatah ni jenis suami yang tak suka panjangkan hal. Kalau saya merajuk, dia cepat-cepat selesaikan. Dia akan cakap, dah lah, tak payah panjang-panjang. Saya pun cepat sejuk. Saya rasa suami saya ini tenang orangnya, katanya sambil ketawa kecil. Amira pula macam mana Amira? Garang lagi ya? Garang. Okay, saya berpendapat itulah jadi anak sendiri kan. Memang kita tak boleh tutup lah. Kita tak boleh stop. Memang akan ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi untuk kami, mengambil hati, kecil hati, marah, ini hanya akan membuat kita so itu adalah benda-benda kecil lah untuk kami terasa marah, mengambil hati. Bagi saya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi masing-masing saya yakin setiap individu dia ada pilihan masing-masing kan. Jadi kalau dia nak memboikot tu, kami tidak nampak atas dasar apa dia ingin memboikot. Mungkin saya doakan mudah-mudahan dia diberikan ketenangan dan tidak ada merasa sakit bila melihat orang lain happy. Kita happy tengok orang lain happy, insyaAllah Allah bagi kita happy kan. Kalau kita tengok orang lain kita happy, kita sakit, kita nak boikot lah, end up kita akan hidup dengan tidak tenang. Saya harap kalian semua berbaik-baik sahaja. Sokong sajalah mana-mana kan. Dan kalau tengok orang pergi kenduri ke, orang happy ke, kita doakan dan kita pun dapat happiness tu kan. So saya nampak rasa itu adat lah. Kadang-kadang biasalah kan, netizen ada macam-macam ragam kan. Kadang kita rasa kelakar pun ada sebab macam-macam. Tapi tak apalah. Saya dan Fatah rasa kita pun nak hidup tenang-tenang. Jika ada yang tak suka, kami doakan mudah-mudahan suka lah.